Kita rasa pedas ke tidak? Ah. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Trio Daniel. Sorry sebab kita orang dah lama tak buat video. Ya, yeah, betul. Okey, hari ni kita orang nak buat challenger apa ni? Makan samyang. Ya, betul. Ini samyang cheese. Siapa punya? Siapa nak makan samyang cheese? Siapa nak try? Saya. Okey, Aziz. Yang ni, siapa nak makan yang ni? Saya. Yang ni pedas ni, boleh ke? Boleh. Okey. Tak goyang. Daniel, Haikal, Haras yang mana? Oi, ni. Oh. Ini bukan ramen. Ini mi goreng sedap. Ni yang Haras punya, Daniel Haras. Okey, yang ni bawah punya. Oi, yang ni yang paling pedas ni. Nanti kita tengok boleh ke tidak makan sampai habis. Boleh sampai habis tak? Boleh. Ni ni challenger Makan ramen. makan ramen 5 minit baru minum air. Okey, kita tengok siapa yang paling Lama menang. okey. Tak boleh nangis Yang Kita kita ya. dulu. Okey, lepas tu kita masak ramen. okey, semua tadi kita dah masak. Semua dah masak, dah okey. Sekarang kita nak masukkan Cabai. perencah dia. Ini yang paling pedas papa punya. Okey guys. Ush, yang paling pedas ni. Ya, papa boleh tahan ya. Dah. Papa boleh tahan. Ini seram. Pedas. Kalau macam Ini yang paling pedas. Aras Ih, nak rasa suram. tak nanti? no. Ay. Kalau harus macam tu, Ini apa? Dia punya tu cili dia. Cili Okay je. guys, aku punya pedas sikit ya guys. Sebab apa? Sebab kita letak Hitam pula tu. labu. Okay guys. Oh, Ini pedas betul ni. Ini full Ish. pedas. hitam pula tu. Tak Full payah. pedas. Harus tak pedas sikit. Pedas. Harus tak pedas sangat eh. Pedas. Kacau. Hitam ni. Oh, cili hitam lah. Mama makan dulu kan kotak. Ui, pedasnya. Dari bau pun dah pedas. Haikal dan Aziz berani tak? Rani. Ini tak Ni bau punya berani tak? Nak try? Rani. Tak goy. Tok ni guys, saya punya. Ui, Aras punya pedas tak? Tak lah, pedas sikit mai. Ini Aziz punya. Ni punya Mana ma. Aziz punya tunjuk? Ni punya tak. Haikal punya tunjuk. Jatuh guys. Ha. Tak ni. Bau punya hitam. Ui. Ada Adik, jatuh nanti dek. Jatuh nanti. Okay. Jatuh nanti. Okey. Jom. Kan. Bismillah. Siapa nak try dulu? Aras. Okey, Aras makan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Apa try baunya? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tak pedas. Pedas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Try, makan. Action. Papa, iya ke boleh makan tu deh? Papa buncit dah. Tak adalah pedas sangat. Tak pedas sangat. Tak beli Okey. tak beli kali dua kot. Haikal Okay. try Haikal punya. Pedas tak? Tapi tak tahulah sebab papa dia biasa pedas. Bismillah. Macam ni kan? Pedas tak? Ya. Okey guys. Pedas. Kita makan lagi guys. Aziz? Aziz try. Kita makan lagi guys.
Tunjuk kamera Aziz punya. Ui, Aziz punya. Aziz Apa nak punya makan wangi. lagi kau? Okay, Pak, ada nak ha, makan. 1, 2, 3. Tak pedas. Tak pedas. Tak pedas. Aziz punya tak pedas. Aziz punya apa? Cheese. Hmm. Cheese tak pedas. Ni Haikal nak try ni. Boleh. Bismillah. Kalau Papa tak rasa pedas sebab dah biasa pedas. Ni Haikal try. Menangis, bye. Aziz nak try? Nanti dah Mana tidak. keras ni? I dulu. Ini Dah, Aras tak sayang. boleh. Ini Aras tak boleh. Sedap, sedap. Mana Aziz rasa? Tunjuk. Pedas tak? Abang Zik. Oh, Aziz tak Nak tahan. leceh. Ni kan. Kalau Papa tak rasa pedas kalau bawah. Sebab dah biasa pedas. Dulu. Aziz tak boleh makan ni. Hmm. Sedap sayang. Tak pedas lah, sedap. Okay, 5 minit Belum 5 minit ni. Belum 5 minit ni guys. Rasa Haikal punya. Ni Haikal punya rasa. Dia kata tadi dia punya lagi pedas. Kita rasa pedas ke tidak? Ha, prank je, tak pedas pun. Tahu. No reaction. Papa, dia mesti makan lagi. I nak gonteng dulu. Harus makan, okey? Kita nak selalu buat alogas di luar. Macam mana, masih kuat? Masih. Guys, ada tak pedas sama sekali guys. Memanglah. Sebab Aras punya Maggi sedap. Ini pedas mah. Yang cincang mah. Siapa nak rasa lagi ni? Tak nak. Macam dulu. Trauma. Dah rumah. Boleh Abang Zik? Kalau macam ni, Abang Zik boleh minum air tak? seakan dekat umur macam Haikal boleh makan tak ni? Kalau normal punya. Haikal dia biasa makan pedas juga. Tapi kalau ni, kalau Kalau normal, yang ni rasa boleh lah. bagi tahu. Kalau yang bagi tahu dekat kawan-kawan Kalau yang nak rasa ramen yang tak tahan pedas boleh yang makan ni. yang hijau ni. Hijau ni. Kalau yang ni, bayi-bayi Haikal boleh makan tak? Harus masih Yang ada kuat je sikit, boleh. guys. Kuat je boleh. Yang ni yang kuat pedas je boleh makan. Mesti ada Ha. guys. Tinggal sikit. Macam Tan Boy Kun. Kalau yang bayi-bayi Aziz boleh makan yang ni. Yang ni tak pedas. Bayar Haras pun boleh kot. Bayi Aras pun boleh. Aras, sini Aras. Ini Aras boleh makan lah. Sini rasa dulu. Aras. Tak pedas. Oh, Memang ada tak rasa pedas. dia? Warna kuning. Okey. Semua dah berjaya habiskan Dah. ramen Dah 5 minit. masing-masing. Dah 5 minit. Aras, sini Aras nak tengok Aras punya. Sini sini. Sini nak tengok Aras punya. Sini. Aras sini. Tinggal satu. Okey. Okey. Semua dah berjaya habiskan ramen masing-masing. Nampaknya challenger kita Dah berakhir di sini. berakhir dan berjaya. Next, Pakui. Haikal dah berjaya. Challenger dia 5 minit baru minum air. Haras tak masuk lah kot. Ni mie sedap. Disqualified. Papa Abang Zik punya, lagi sedap. Papa punya pun berjaya. Okey. Harus masuk lah Pak. Okay kawan-kawan. Dan kasih Challenger kuping kita dulu kat pada sini. hari ni kira berjaya lah ya. Okay. Okay. Sebab masing-masing semua dah boleh bertahan Lepas guys. ramen ni. Okey, sampai sini lah Okay, sampai sini dulu. Video kita sampai sini dulu. Nanti
Lain kali kita akan cuba apa ni? Keripik. Keripik pakui. Keripik pakui. Kita tengok keripik pakui. Pedas ke tidak? Oh, pedas. Sebab Papa tak pernah rasa, tak pernah tengok. Oh, Itu dari mana ni? Garam. pedas. Satu tu macam rasa Okey. 5 ni. Okey. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Okey. Terima kasih Terima yang kasih. dah tonton video kami. Dan jangan lupa Like. like. Dan subscribe and Komen. share Ya, dekat betul. kau punya kawan. Dan kalau korang yang dah biasa makan ni, kalau korang dah biasa makan yang ni ataupun yang ni, korang komen kat bawah mana satu yang pedas. Tak. Korang boleh tahan tak makan yang ni ke ataupun yang ni, korang boleh tahan tak? Korang komen kat bawah. Macam mana korang punya kepedasan untuk level ni. 7, 8, 9 ataupun 10. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.